datang ke channel saya. Saya baru je mula kongsi perjalanan ini. Jadi terima kasih yang sudi singgah dalam channel saya. Jangan lupa follow dan like supaya saya semangat lagi untuk membuat konten-konten yang akan datang. Okey. Pagi ini adalah saya main rumah member saya tengok pokok bunga sebab rumahnya terlalu banyak bunga. Memang cantik lah rumah dia, dalam keadaan rumah dah tinggi. Lepas tu bunga. Itulah sahabat saya daripada zaman kanak-kanak sehingga sekarang adalah sahabat saya. Okey. Ini adalah rumahnya, dia sedang membaiki. Dia sedang membuat repair lah pokok bunga dia sebabnya bunga dia terlalu banyak. Memang cantik lah rumahnya. Dikelilingi dengan bunga. Ini adalah bunga macam-macam rumahnya. Ada kat rumahnya macam-macam bunga dah. Memang cantik ni bunga. Ini adalah bunga rose. Rose merah tak merah tapi warna purple tak warna purple. Warna apa cuba kawan-kawan boleh like komen dekat situ. Komen dekat bawah tu tengok bunga apa. Tapi saya yang tahu saya bunga rose lah ni. Rose tapi memang cantik lah rumah dia macam-macam bunga dah. Ini teman-teman tengok ni buah pokok apa. Kalau sini dulu kalau bahasa kampung ni dia panggil pokok pelewa. Ada setengah panggil pokok makisa. Makisa ni makisa. Tapi kalau di kampung ni panggil pokok, dikenali sebagai pokok pelewa lah. Zaman budak-budak zaman kanak-kanak dulu memang suka cari dalam hutan ni buah pelewa. Kalau sini mungkin panggil buah makisa kot. Bahasa kampung kan, bila bahasa kampung dia panggil buah pelewa. Tapi kawan-kawan buah ni dia belum masak lagi warna hijau. Dia ada dua jenis buah. Yang pertama adalah buah yang makisa yang warna bila masak dia warna kuning. Yang ni lagi satu dia warna purple bila masak. Dia ada je dua jenis spesies hampir buah yang sama tapi cuma warna kulit yang berbeza. Ini ya. Okey kawan-kawan, ni adalah pokok yang makisa ni. Dia ada dua jenis yang saya bagi tahu tadi kan, buah ni ada dia dua jenis. Dua jenis, yang satu warnanya warna kuning dan satu lagi warna merah. Okey, semula. Satu lagi warna kuning dan satu lagi warna purple Warna purple ni saya kekak warna purple ni buah dah jenis warna purple buah makisa. Kalau tempat kampung saya dia panggil buah pelewa teman-teman. Dia panggil buah pelewa tapi di tempat tuan-tuan mungkin panggil makisa lah kan. Okey, satu lagi yang saya kekak ni adalah buah yang warna kuning ni. Sama juga buah yang sama, spesies yang sama, ni adalah buah yang warna kuning ni. Nampak isi dia kalau kita belah kan, kita tengok yang warna kuning dulu isi dia. Kita cuba buka tengok. Okey. Isi dia sama aja. Isi dia sama aja warna kuning tapi memang cantik lah. Tapi buah ni dulu masa zaman budak-budak dulu memang suka makan ni. Nampak. Isi dia warna kuning cantik nampak air dia. Kalau buat jus ni memang cantik. Dulu masa zaman kanak-kanak dulu kita bekal macam ni kan, kita letak dia punya garam di atas ni supaya dia masin-masin sikit sebab buah ni dia manis, dia masa-masa manis tau. Dia masa-masa manis, kita letak sini, kita letak garam sikit kat sini kan. Lepas tu barulah kita makan. Okey, ni adalah buah yang warna kuning Yang satu lagi yang saya cakap ni adalah buah yang warna purple Warna purple pun isi dia pun sama aja isi dia, cuma warna kulit yang berbeza. Isi dia lebih kurang sama aja tengok. Sama aja, memang cantik lah tengok. Okey, cuma beza dia yang ni pekat, yang ni dia punya ni, tapi sama juga buah dia sama. Dua buah yang sama tapi warna yang berbeza. Tengok kawan tapi buah dia memang cantik lah, buah dia sedap. Okey. Cuba kita rasa, try rasa tengok buah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasanya masam. Dia punya masam tu, dia punya manis tu cuma dalam
Kalau 1 sampai 10 tu cuma manis dia lebih kurang dalam ada ke 3 ke 4 je dia rasa manis. Yang lebih tu semua masam. Tapi kita cuba yang warna purple lah. Yang warna purple. Dia rasa dia. Yang warna purple ni lebih rasanya lebih sedap sikit lah, lebih enak sikit daripada yang warna kuning tu. Yang warna kuning tu dia rasa dia nak masam-masam sikit, tapi warna purple ni dia ada rasa nak manis sikit. Kalau 1 sampai 10 tu tikungan dan manis dia tu lebih kurang dalam 5 ke 6 lah. Yang selebihnya tu masam tapi okey lah, sedap. Dia bau dia ni, bau dia lebih wangi sikit lah daripada yang ni warna kuning ni bau dia lebih wangi sikit. Okay, kalau teman-teman tengok rumahnya penuh dengan pokok bunga. Tapi memang cantik lah dia punya rumah dengan pokok bunga. Itulah kawan saya, sahabat saya daripada kecil sampai ke besar. Kawan saya, sahabat daripada zaman kanak-kanak sampailah sekarang. Okay, pokoknya rumahnya cantik lah. Banyak pokok bunga. Tengok keliling dengan pokok bunga. Ni pokok bunga. Pokok bunga butan. Bunga apa ni? Butan baju ni. Ni pokok bunga butan baju. Tapi memang cantik lah. Pokok pun dia asli benih yang bawa dia angin. Dia lepas-lepas tengok cantik. Tengok cantik lah. Rumah dia memang cantik lah. Penuh dengan bunga. Ni dah rumahnya lah. Memang cantik lah. Rumah dia cantik. Ni adalah pokok kucai. Banyak betul kucainya tanah dalam pasu. Kalau kucai ni kalau buat sayur goreng sedap ni. Buat cucur udang ke sedap lah. Ini barulah cili. Berbeza ada cili dengan bunga tadi Cuma yang tadi bunga cili ni dia ada daun. Yang tadi buah dia punya bunga tadi tak ada daun. Tengok. Tak ada daun dia cuma bunga saja. Tapi beza rupa bentuk dia lebih kurang sama aja. Sama dengan cili nampak. Sama semua, beza dia ada daun dengan tak ada daun. Lebih kurang sama aja dengan pokok bunga ni. Ini adalah pokok cili kawan. Pokok cili memang pokok cili buahnya betul-betul lebat. Okey, memang betul-betul lebat buah cilinya. Nampak memang banyaklah. Tadi di rumah kawan saya tadi saya ada ambil keratan sikit keratan bunga roh dengan bunga yang warna purple ni. Bunga apa tu? Tapi saya ambil lah. Saya tengok di rumah tadi memang cantik lah. Bunga ni memang cantik. Kita tengok tadi kita tanam dalam pasu. Dengan bunga roh ni memang cantik lah. Dah lah cantik. Lepas tu dengan bunga dia pun wangi Jadi saya nak cuba ambil. Saya dah cuma tanam dalam pasu. Kita letak sebab dia pokok dia banyak, jadi kita letaklah kan dalam satu pasu ni kita letak 2 lah sebab pokok dia banyak. Saya ambil tadi.
lepas kita dah tanam tadi, kita letak sikit letak sikit baja. Baja ni adalah baja penggalak akar, bagi dia akar dia cepat tumbuh. Kita letak baja sikit je supaya nak bagi tumbuh dia punya akar cepat. Kita letak baja sikit letak baja. Kita letak baja penggalak akar. Okey, ini adalah pokok yang kita letak tadi, pokok. Ini adalah pokok roh yang kita letak ni. Okey, bunga roh. Kita letak juga baja. Baja penggalak akar supaya akar dia cepat tumbuh. Kita jangan letak banyak-banyak sangat sahabat kawan. Letak sikit je. Kita letak sikit supaya dia akar dia cepat tumbuh. Okey. Tadi saya ada pergi ke bawah. Pergi ke bawah tu kat rumah saya punya pakcik lah. Dia tengok rumah ni tadi ada bunga kertas. Jadi saya ambil lah bunga kertas sikit. Bunga kertas tu saya ambil sikit. Saya ambil dia punya dahan dia untuk saya balik cuba nak semai. Okay, kita cuba nak try semai pokok bunga kertas yang kita ambil tadi dengan bunga kuning. Kita cuba nak semai, tapi saya dapat petua dia cakap dekat dia punya hujung bawah sini, tempat yang kita nak tanam ni, kita letak dia punya bawang. Kita belah bawang, kita letak dia punya air bawang keliling-keliling ni supaya diorang cakap supaya dia cepat keluarkan akar lah kan. Kita potong dia, cara nak buat dia tengok senang je. Kita potong macam ni kan. Lepas tu kita ambil dia punya bawang ni, kita gosok je dia punya keliling batang yang untuk kita tanam kan. Kita gosok je. Sebabnya orang cakap ni adalah penggalak akar lah, bagi keluar akar dengan cepat. Kita gosok je keliling ni kan. Kita gosok je supaya ni. Lepas tu kan kita ambil, senang je dia, kita ambil polybag, kita letak dalam polybag. Lepas tu kita letaklah sikit. Ini adalah baja untuk penggalak akar, supaya akar dia lebih cepat keluar lah. Kita letak sini, kita gosok, lepas tu kita cucuk je. Cucuk masuk. Okey, cucuk masuk. Ikutlah takat mana yang kita rasa selesa lah untuk kita punya pokok kan. Kita masuk separuh je. Dah siap. Okey, kita tunggulah hasilnya. Okey. Kita letak dia punya bawang. Kita letak dia punya baja sikit. Baja penggalak akar. Hari ni keadaan petang ni nak hujan, gelap. Tengok gelap nak hujan. Jadi sebelum hujan tu saya bakar sikit sampah dulu kan. Sampah ada. Sebelum hujan tu saya bakar sampah dulu sikit. Sebabnya nanti hujan tak boleh ada aktiviti. Jadi aktiviti ni jadi tergendala lah nak buat yang tu buat ni kan, sebab hujan, gelap nak hujan. Jadi kita tak buat apa-apa lah petang ni. Jadi kita sampailah video ini setakat ini saja. Saya harap kawan-kawan jangan lupa like, subscribe dan share punya video supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang akan datang. Okay, semoga berjumpa lagi. Bye bye.